Comelnya. Dia turun. Ikan ni besar gila. Itu kek. Datang le ikan kecil. Cantiknya. Tengok depan tu, cantik depan tu. Lima minit lagi persembahan Puteri Duyung kita akan bermula. Sila ke kawasan pameran laut dalam untuk menonton. Kami ada terowong bawah laut terpanjang di dunia. Di sini, anda boleh kagum dengan keindahan obor-obor. Aku nampak Puteri Duyung. Cantiknya, sangat cantik. Puteri Duyung ni. Kenapa lelaki pula? Lelaki, alamak. Rupanya mimpi jadi kenyataan. Macam ni rasanya. Walaupun rasa gembira, tapi macam terapung di ketinggian 10,000 meter. Sebelah rasa seronok dekat dengan matahari. Sebelah takut jatuh. Kita dipisahkan oleh kaca. Macam dipisahkan oleh dua dunia. Dia akan pergi satu hari nanti. Macam ayah. Semua yang indah di dunia ni akan hilang satu hari nanti. Terima kasih. Hadiah sebab awak ketawa cantik tadi. Sikit silap, pasti tertekan tadi. Kenapa awak selalu ada gula-gula? Sebab aku nak masa kita bersama. Sangat manis. Awak tak makan kek? Tak makan, macam mana, manis sangat kan? Aku rasa sangat gemetar. Tak tahu boleh lulus temu duga. Pelajar Yani cemerlang. Terima kasih. Kenapa awak nak sertai syarikat kami? Saya sangat optimis dengan perkembangan syarikat Tuan. Saya rasa syarikat Tuan sangat menghargai bakat. Dan kerja ni sesuai dengan saya. Percaya diri boleh buat dengan baik. Baiklah, awak balik tunggu makluman. Mungkin bahasa Inggeris saya tak berapa baik, boleh beri peluang lagi. Balik tunggu makluman, terima kasih. Maaf, terima kasih. Tak apa.
Puan, wine awak. Terima kasih. Sila nikmati. 2 gelas wine merah, terima kasih. Baik, Sila simpan. sila tunggu. Lama tak jumpa, macam mana? NAK APA. 2 gelas wine merah dan tips. Dia semakin keterlaluan. Berapa kali dah judi pelanggan saya? Saya rasa dia sengaja. Nampak orang asing, terus tarik bahasa Inggeris. Nak semua orang tahu dia pelajar universiti ternama. Datang, ada tempat ke. Diam apa, bawa pelanggan le. Encik, meja 90. Terima kasih. Cepat pergi kerja. Olivia, Datang. kawan saya kata, dia tak nak tambah lagi. Baiklah, Terima kasih hai. apa yang boleh saya bantu? Hai Encik Cheng. Lama tak jumpa, awak sedang bekerja sambilan berlatih bercakap bahasa Inggeris. Ya, Dulu masa saya belajar di Amerika sama macam awak. sebab bahasa Inggeris saya tak berapa bagus jadi saya kena berlatih setiap hari. Awak rajin sangat berleda. Adakah sebab nak habis belajar dan cari kerja? Ya, Keadaan sekarang memang macam tu. Syarikat di China penginterview pun orang Cina. Tapi interview kena guna bahasa Inggeris, awak susah cari kerja. sebab saya tak ada banyak pengalaman interview. Jadi bahasa Inggeris saya masa interview pun tak berapa bagus, sentiasa tersekat. Kalau awak nak, saya boleh tolong. Kebetulan sekarang saya tak sibuk sangat. Awak nak tolong saya? Saya dulu lama bekerja dan tinggal di luar negara. Jadi bahasa Inggeris saya agak okey dan syarikat saya pun sedang cari pekerja. Saya juga ada pengalaman sebagai penginterview. Olivia kentang goreng. Baiklah, apa yang awak nak minum hari ini? Brew label. Simpan arak, baiklah, tunggu sekejap. Kenapa awak tak setuju dengan dia? Saya dengar awak jenis yang tak ambil kesempatan. Serius, saya dengar daripada Apple dia dalam bidang kewangan. Kerjanya sangat berjaya. Kalau awak boleh belajar daripadanya, sangat membantu untuk interview lepas habis belajar. Kalau macam tu, saya berlatih bercakap bahasa Inggeris dengannya jadi bonus. Ya, Perjanjian ini harus adil, dia ada saya bahasa Inggeris. Apa yang saya boleh berikan balik kepadanya? kenapa awak fikir banyak sangat lama-lama? Baru awak tahu apa yang orang lain nak kalau tak kena undur sahaja lagi pun. Mungkin dia memang menghargai awak. Cepatlah, arak simpanannya yang lepas. Encik Cheng, arak awak saya tadi fikir. Sebenarnya, Maaf, nak ambil panggilan. Hello. Saya di sini baik, cuma sibuk sangat azi-azi ini. Tak ada masa nak balik, awak jaga kesihatan. Sering datang ke Shanghai. terima kasih. Pergilah. Encik Cheng, saya hantar sedikit sneak. Apa yang awak nak cakap tadi? Awak pun dari Hangzhou. Ya, kenapa awak pun? Ya, kami dari daerah Fu. Awak dari mana? Awak dari daerah Fu. Saya di bandar. Jadi kami dekat. Ya. Sekolah menengah pertama daerah Fu tu sekolah terbaik di wilayah. Saya masa sekolah rendah hampir pergi sana. Saya belajar di sekolah menengah pertama tu. Ya, kejap lagi saya boleh jadi senior awak. Saya akhirnya belajar di sekolah menengah percubaan. Saya pernah pergi sekolah awak untuk pertandingan matematik dan akhirnya pengetua Luan yang beri saya hadiah. Pengetua Luan. Masa saya dia ciku kelas saya. Masa awak dia dah jadi pengetua. Betul. Oli dia. Baiklah, saya akan sibuk dulu. Anda nikmati minuman anda. Ada snack yang saya pesan dulu. Baiklah, tunggu sebentar. Tempat ini sungguh menarik. Beberapa minit yang lalu, orang ini, sama seperti pelanggan lain, terapung-apung di metropolis besar ini.
berkilauan di bawah lampu neon Shanghai, hidup mewah dan berfoya-foya. Kami tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas dan tidak perlu melihat satu sama lain. Sekarang, saya rasa di belakangnya telah tumbuh akar menjadi pokok yang sangat nyata. Dan akar pokok ini adalah tempat yang saya kenali dengan baik, tempat yang dipanggil kampung halaman. Dia juga menjadi sangat mesra, seolah-olah menjadi kawan yang telah lama dikenali. Encik Cheng, anda sudah habis minum, saya akan tambahkan lagi. Tidak perlu, saya juga hampir nak pergi. Bagaimana, kawan sekampung? Apa pendapat anda tentang cadangan saya tadi? Sukar sangat untuk membuat keputusan. Bukan, cadangan anda sangat baik. Cuma, saya tidak biasa menyusahkan orang lain. Kalau macam itu, kali pertama anda buat begitu, adakah itu menyusahkan orang lain? Ya, saya juga tertanya-tanya, kenapa anda membantu saya kali itu? Membantu sedikit antara kawan, sepatutnya normalkan. Lagi pula kita ini sekampung. Anda fikirkanlah, jika perlukan bantuan saya, telefon saya. Saya pergi dulu. Jalan perlahan. Boleh pinjam pen? Kembalikan pada saya. Pinjam sebentar. Kembalikan pada saya. Jangan bergurau, kembalikan. Apa yang kamu berdua buat? Datang ke perpustakaan tapi tidak baca buku. Jangan datang lagi nanti. Saya pun tak nak datang. Apa yang kamu buat? Pergi. Buku. Pergi. Kenapa berlari-lari dalam perpustakaan? Dari jabatan mana? Berhenti. Jabatan Perdagangan Antarabangsa Shenhou. Bercinta terang-terangan dalam perpustakaan. Cikgu pun tak peduli. Kian-kian, semua orang dalam kumpulan dah tahu. Kata Yan Hiao Chen dan Shen Ho bersama. Bukan macam sikap dingin yang dia tunjukkan di depan kita. Bukan macam itu. Saya dengar dari Zhao Yuhuan, nampaknya Shen Ho, untuk menyelamatkan maruah, jadi dia bayar. Upah Yan Hiao Chen untuk berlakon, bayar. Berapa banyak? Nampaknya 30,000. Dia apa hak? Dia mana layak dapat sebanyak itu? Kamu kata Shen Ho, adakah dia gila? Puan Liu, apa pendapat anda tentang keputusan kemalangan jalan raya suami anda? Bagaimana? Puan Liu, menurut rakaman kamera, kemalangan itu berlaku kerana suami anda melanggar lampu isyarat. Kenapa anda masih menyalahkan pihak lain? Menurut maklumat kami, anda telah beberapa kali di hospital. Jangan polis dan rakam. tempat lain. Menjerit pemandu itu pembunuh. Kamu jangan rakam dia lagi. Adakah anda ingin menipu pampasan daripada pihak lain? Ma, Ya, Puan Liu. ibu. Kau memang sial. Kita berhutang padamu dalam kehidupan sebelumnya. Kau sial, kau pembunuh. Pembunuh. Maaf. Kenapa kau tidur di sini? Maaf, cuma sedikit letih. Aku duduk di sini berehat sekejap, terus tertidur. Maaf. Tak apa-apa. Jaga kesihatan. Terima kasih.
Jumpa lagi kawan. Ini tip yang baru diberi. Hari ini hasilnya bagus, macam biasa bayar hujung bulan. Aku pergi kemas barang. Kau buat apa? Apa yang berlaku? Kau langgar aku, kau tanya apa yang berlaku. Apa yang berlaku dengan garpu itu? Jangan kau fikir aku tak tahu. Hari itu kau tunggu dia di depan tandas. Diam-diam menggoda dia. Semua orang dalam band nampak. Tak sangka pelajar universiti ternama buat benda yang sama macam pelacur jalanan. Oh Lydia, Bau apa ini? Sangat busuk. Kau buat apa? Sekarang udara lebih segar. Jangan lupa tolong kemas pinggan itu. Terima kasih. bekerja. Yan Xiao Chen, kau cuma ada peluang. Hidup kau tak ada pilihan lain. Encik Cheng, bila kau ada masa. Hello Encik Cheng. Hari Ahad depan, kau ada masa. Boleh. Baiklah, datang ke syarikat saya. Cuaca di luar sejuk, tak sesuai di luar. Dan kita akan fokus latihan bahasa Inggeris temuduga. Kalau di tempat awam, kau mungkin tak selesa. Baiklah. Jadi kita setuju. Jumpa Ahad. Baik-baik. Tolong beri saya alamat syarikat anda. Gedong, Luhui. Sepuluh minit lagi, jumpa di pintu sekolah. Kita pergi tengok wayang. Aku ada hal, hari ini cuti. Hari ini kau tak kerja. Aku ada hal lain. Terima kasih. Awalnya aku nak turun jemput kau. Nampaknya kebimbangan aku tak perlu. Sila. Kau seorang, datang ke tempat asing. Nampaknya aku sudah dapat kepercayaan kau. Aku kerja di bar. Macam mana orang yang tak pernah nampak. Cuma rasa kau sedikit pelik. Pelik mana? Kita cuma kebetulan bertemu. Tapi kau selalu tolong aku. Duduklah. Kita boleh mulakan. Ini resume aku dan bahan temuduga. Tak balas WeChat denda 100.
Monyet, tunggu panggilan. Tak. Kenapa kau selalu tengok telefon? Siapa tengok main tak main, kalah salah kau. Kian. Hello Singlay, teks promosi jabatan. Di tempat anda. Saya akan menghantar Anda sekarang. Tunggu sebentar. Baik. Saya tidak bermain lagi, saya akan berjalan-jalan. Hujan di luar, monyet. Kemana Anda pergi? Perpustakaan. Kemana Shenho pergi? Dia mengatakan bahwa dia pergi ke perpustakaan dan menghantarnya kepada Anda. Selamat tinggal. Bagaimana perasaan Anda? Saya rasa saya masih tidak begitu baik. Sebenarnya dapat dilihat. Anda telah mempersiapkan wawancara dengan teliti. Temu ramah perlu disiapkan. Tetapi ingatlah untuk menghadapi diri Anda dengan jujur. Walaupun penemuduga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pengalaman sosial lebih kaya daripada Anda, tetapi juga dari usia Anda. Mereka tidak mengharapkan Anda yang belum keluar dari sekolah. Sejauh mana mereka boleh melakukan apa yang mereka suka lebih banyak? Adakah watak dan potensi Anda sama ada sesuai dengan budaya syarikat? Mengapa Anda tidak faham? Izinkan saya memberikan. Mereka lebih suka firma perakanan Big Four. Orang yang rajin. Ban pelaburan akan lebih suka bercita-cita tinggi. Syarikat perunding orang pintar. Saya harap Anda mempunyai kepribadian yang aktif dan suka melakukan perjalanan perniagaan. 4 ban perdagangan milik negara utama. Saya harap Anda berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan Anda. Sekiranya kepribadian sesuai untuk menjadi ban pelaburan. Malangnya memasuki ban perdagangan milik negara. Bukan hanya tragedi baginya, untuk syarikat itu. Saya salah dan membuang sumber. Perkara yang sama berlaku sebaliknya. Sebenarnya, penemuduga kadang-kadang menolak seseorang. Bukan kerana orang ini tidak cukup baik. Tetapi kerana penemuduga menggunakan pengalaman masa lalu mereka sendiri untuk menilai bahawa orang ini tidak sesuai untuk syarikat ini. Sekiranya anda maju, sediakan jawapan untuk temu ramah. Anda selalu boleh memikirkan cara oportunis. Dipaksa oleh kehidupan. Anda baru sahaja keluar dari sekolah. Kekurangan keyakinan diri dan cemas. Saya selalu berfikir bahawa memegang pekerjaan adalah pekerjaan. Profesion adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sepanjang hayat. Cuba pilih satu. Arah yang sesuai dengan kepribadian dan hobi Anda. Pekerjaan pertama dalam hidup sangat penting. Ia memerlukan banyak usaha jika Anda memilih yang salah. Boleh diperbetulkan. Hebat. Ia sangat indah. Saya mahu mendaftar untuk kelas latihan pekerjaan Cheng. Saya tidak tahu adakah peluang. Hari ini bukan hujung minggu. Mengapa Anda datang ke syarikat itu? Sekiranya bukan kerana saya datang ke harta tanah pada hujung minggu. Ambil sesuatu. Bagaimana saya boleh cukup bernasib baik untuk melihat Cheng diadakan di syarikat itu? Acara peribadi yang begitu bermakna. Hujan. Bersenang-senang. Anda juga. Bye. Selamat tinggal. Tetamu yang jarang berlaku. Shenho. Anda berpandangan pendek. Bukankah orang di hadapan Anda? Hanya Anda berdua. Ya, sebaliknya. Berjalan. Hujan turun dengan lebat di luar. Adakah Anda membawa payung? Tak bawa. Macam mana korang nak balik nanti? Macam ni, aku hantar korang balik. Okeylah. Mari kemas sikit. Kian tu. Korang balik dululah. Aku ada sikit hal lagi. Tak jumpa lagi. Aku cuma bagi nasihat sebagai orang yang dah lalui. Harap boleh tolong kau. Memang membantu, kau lagi bagus dari interviewer yang aku jumpa dulu. Kalau kau tanya aku beberapa kali lagi. Kita boleh selalu jumpa, Latih Ingli. Dengan teknik interview. Tak susahkan kau, K.
Taklah, aku baru balik negara. Belum kenal ramai kawan. Banyak masa lapang. Terima kasih tolong aku 2 kali ni. Tapi kalau kau ada apa-apa, perlu aku tolong. Kau cakap je lah. Aku tak nak hutang orang. Lepas beberapa kali jumpa ni, aku semakin suka karakter kau. Aku tolong kau. Bukan sebab kita orang kampung je. Sebenarnya aku nak jadikan kau kaki tangan syarikat kami. Melalui interview kau tadi, aku dah belajar banyak teknik. Nanti tak akan sebarang macam tulah. Jadi aku balik latih lagi. Okey, kami akan ambil pekerja baru hujung tahun. Kalau kau belum sign kontrak lagi, boleh pertimbangkan kami. Yan Kiao Chen mana? Kau bos dia kan? Tak tahu dia pergi mana. Dia cakap dengan kau ke? Aku rasa kau dengan Hiao Chen. Janganlah terlalu keras. Dah putuskan. Janganlah saling ganggu. Nanti jadi awkward. Ini maksud Yan Kiao Chen. Yan Kiao Chen ni pergi mana sebenarnya? Mungkin pergi kerja part-time. Nak sampai dah, kau balik dululah. Kau macam mana? Aku okey, jalanlah. Mari bangun cepat. Slow sikit, kau okey ke? Jalan licin. Terselio kaki. Masih boleh jalan ke? Rasanya bolehlah. Cubalah, mari. Tak apalah, aku pigai bak kau lah, ambil payung. Pegang kuat, naik. 1, 2, 3 jalan. Tiba-tiba teringat zaman kecil. Kau pernah pigai bak aku macam ni. Kau cakap nak kahwin dengan aku bila besar. Tu zaman kecil je lah. Yelah, masa berlalu cepat. Yelah, masa berlalu cepat, aku rasa. Sejak sekolah rendah pindah kelas. Rasanya jarang jumpa. Dulu kau datang kelas kami cari Jauh je. Mungkin tak perasan akulah. Dulu aku tak suka main dengan perempuan. Tapi sekarang sekolah rendah, menengah, universiti. Kita sama sekolah. Baguslah. Hari ni terima kasihlah. Tak apa. Jangan rosakkan rambut aku. Baru siap gaya rambut. Sampai dah, akhirnya sampai, kau slow sikit. Berdiri tegak. Masih okey ke? Terima kasih. Kalau gitu saya pergi dulu. Saya pegang, memang boleh. Boleh. Kalau gitu naiklah, saya pergi dulu. Mana? Saya dalam perjalanan balik ke sekolah. Hujan lebat di luar, macam mana kamu balik? Saya ada kawan yang ada kereta. Kebetulan lalu sini, hantar saya balik. Kawan yang mana? Chen Jiwan. Dia ada di sebelah kamu. Ya, Oh, saya faham. Teman lelaki K. sekarang dia bos saya. Saya ingat, kamu dah berbaik semula. Masih bergaduh K.
Abang, nanti sampai di depan sekolah saya. Berhenti di depan sekolah sahaja. Kereta persendirian tak boleh masuk. Baik. Terima kasih. Shenho hantar Kian balik ke asrama. Inilah cara yang betul untuk bercinta di kampus. Saya dah lama cakap, dia dengan Yan Hiaochen, hanya untuk menjaga maruah. Sekarang, akhirnya dapat skrip yang betul. Wetong, tunggu saya sekejap. Tunggu. Hujan terlalu lebat. Saya turun dulu, mari. Saya tak payah. Mari. Hati-hati. Terima kasih. Payung ini kamu pakai dulu. Dalam kereta masih ada lagi. Baiklah, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Saya tak boleh ke di sini. Saya pelajar sekolah ini. Saya kenapa tak boleh di sini? Terima kasih kerana hantar saya balik. Saya dan kawan saya pergi dulu. Baik. Baik. Orang itu nampak macam kenal. Kamu tak? Dulu pernah makan bersama di kantin. Ya, Kamu tak balas WhatsApp saya sebab dia K. Dia nak kejar kamu K. kamu nak peduli ke? Kita dah putus. Saya nak bersama siapa? Itu hak saya. Kamu nak bersama siapa? Itu juga hak kamu. Yan Hiaochen, kamu maksud apa? Hai, apa hal? Kamu memang hebat. Kamu dengan Wu Kian bersama. Tak beritahu saya pun. Kamu memang baik hati. Kamu merepek apa? Kamu tengok dalam grup. Grup dah kecoh. Masa mereka baik dulu, saya dah tahu takkan lama. Dua orang ni memang tak sepadan. Kalau saya cakap, Shenho akhirnya sedar. Wajah sebenar Yan Hiaochen putuskan untuk kembali ke jalan yang betul. Saya rasa, kamu mungkin salah faham. Dia tersedia kaki. Jadi saya pegang dia balik ke asrama. Tak ada kena-mengena dengan saya. Yan Hiaochen, kamu cemburu ke? Tak, Kamu memang cemburu. kamu. Budak-budak. Apa? Saya serius, kamu memang salah faham. Saya tak peduli dan tak kisah. Saya cuma teman kamu untuk selamatkan muka. Kamu cuma perlu bayar sahaja. Jadi dalam hati kamu, hubungan kita cuma hubungan pekerjaan. Saya bayar, kamu teman saya berlakon. Yan Hiaochen, adakah kamu memang tak pernah suka saya? Saya tanya soalan yang sama, kamu pula. Adakah kamu pernah benar-benar suka saya? Kembalikan pada kamu. Apa maksudnya? Tak ada wang yang disentuh. Apa maksud kamu? Sudah tiba masanya untuk berakhir. Kalau begitu, jelaskan dengan jelas. Adakah saya belum jelaskan cukup? Muka kamu sudah selamat. Semuanya sudah berakhir. Yan Hiaochen, apa sebenarnya yang kamu anggap saya? Kejar. Saya selalu merayu kamu, mengganggu kamu, menekat pada kamu, demi kamu. Saya sanggup hilangkan maruah. Saya pula, di mana maruah saya? Bukan ini semua cuma satu pertaruhan kamu dengan mereka. Kamu bawa ia bersama. Adakah kamu selalu mencari peluang? Yan Hiaochen, adakah kamu sangat benci saya? Jelas kamu yang mulakan putus. Di mata kamu, saya yang Hiaochen dari awal sampai akhir. Mata kamu cuma perlukan wang. Bukan. Saya tak pernah fikir begitu. Tapi apa yang kamu lakukan pada saya, tak ada yang tak berkaitan dengan wang.
Ya, mungkin cara saya salah. Tapi dalam hati saya, tak pernah fikir begitu. Yan Hiaochen. Kamu pada saya, tak pernah. Ada sedikit perasaan. Tidak. Sama sekali tidak. Baik, Yan Hiaochen. Baik, saya selepas ini, tak akan ganggu kamu lagi. Bukan, kenapa tak jawab telefon saya? Kunci telefon. Lagi sekali kunci. 2 bulan ini berapa kali kamu kunci? Mari. Budak gila, gila. Lagi sekali. Berikan kunci pada saya. Saya tak tahu di mana kunci kamu. Berikan pada saya. Saya tak ambil kunci kamu. Apa? Kamu tak jumpa Yan Hiaochen? Kamu sentuh saya. Kamu buat apa? Bukan kamu letak di sini. Kamu ada masalah. Jangan tunggu. Kamu tak akan dapat. Saya Shen Ho kalau cari Yan Hiaochen lagi. Saya cucu kamu. Kunci sudah dibuang ke ikan. Budak ini sungguh malang. Mari, kamu ini babi. Kenapa kamu di asrama hari ini? Tak perlu kerja. Kamu tak perlu hantar tesis. Jaga hal saya. Hello. Si Kian, saya Waring Dory, Tong Hui Finance. Saya nak sahkan lagi masalah gaji. Syarat kami selepas masuk kerja, latihan 3 bulan. Semasa latihan, sebulan 5,000. Selepas sah, naik ke 7,000. Terlibat dalam projek kewangan ada komisen. Ada masalah. Tak ada masalah, tak ada masalah. Saya akan menghubungi anda kembali. Baiklah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat tinggal. Hiao Chen, saya dengar awak lulus. Temuduga kewangan Tong Hui mendapat notis kemasukan mereka. Betul. Tahniah, anda masih orang pertama yang mendapat notis kemasukan yang baik di jabatan kami. Sekiranya anda iri hati, cubalah memperjuangkannya sendiri. Ambil periuk untuk mengeluarkan Anda nafas. Tidak boleh mendapatkan notis kemasukan. Hebat. Tong Hui paling banyak dianggap sebagai syarikat bersaiz sederhana. Bukan McG Capital. Anda tidak mempunyai apa-apa. Adakah anda merancang untuk pergi? Mesti pergi. Semasa gaji magang, 5,000 menjadi 7,000 setelah penukaran. Orang bodoh tidak akan pergi. Tetapi saya rasa, jangan hanya melihat rawatan di hadapan anda. Anda boleh menghantar resume ke syarikat yang lebih baik.
Saya mendengar bahawa Magic Capital segera merekrut pelatih dengan kekuatan anda. Anda boleh mencubanya. Terima kasih, saya memikirkannya. Tetapi anda tidak berpuas hati selama 2 bulan ini. Saya fikir Shenho sebelum saya akhirnya gembira. Berhenti, jangan bercakap tentang dia. Dia telah hilang dari dunia saya. Saya pergi mencuci pakaian. Dia dan Shenho benar-benar berakhir. Saya tidak akan membuat drama majmuk lagi, bukan? Tidak dihubungi selama 2 bulan. Ia mesti berakhir sepenuhnya. Akhirnya kembali normal.